Belakang ni macam biasalah, ada rear aircon, ada USB charging. Satu je I tak faham, kenapa ada benda ni? Ini tak apa ya? Saya nak letak phone pun tak boleh ya? Nampak? Nampak? See? Hai semua, selamat datang ke Drive Hub. Saya Ann. Korang nak tahu tak? Bukan phone je yang ada nama Pro tau. Kereta pun ada. Korang tengok video ni sampai habis. Inilah Chery Tiggo 7 Pro, sebuah C-segment SUV. Kereta ni dia ada satu varian saja dan harganya bermula daripada RM123,000. Kereta ni menggunakan 1.6 liter 4-cylinder turbo engine dengan power output sebanyak 197 PS dan 290 Nm of torque. Dan kalau di mata saya, bentuk-bentuk diamond ni, dia nampak macam jewellery tau. So memang bagi vibe-vibe mahal lah. Lampu dia menggunakan full LED dengan sequential signal light. Dan ada lampu DRL dekat bawah ni. Dan kalau korang boleh nampak, ada line-line biru yang menampakkan vibe-vibe sporty. Dan mengikut trending sekarang, kereta ni pun menggunakan lampu tail light untuk bahagian belakang. Korang tahu tak apa maksud ni? It stands for 290 Nm of torque. Kereta ni pun ada power boot. Rim dia bersaiz 18 inci dengan profil 225/55. Saya sangat suka design side mirror dia ni sebab signal light dia dekat bahagian belakang dan kita ada satu kamera blind spot dekat bawah ni. Untuk suspension, bahagian depan menggunakan matte person strike, manakala bahagian belakang menggunakan multi-link. Masuk je kereta ni, korang akan nampak sebuah dual screen yang besar bersaiz 24.6 inch. Dilengkapi dengan 8 speaker Sony untuk audio dan ada USB charging dan juga wireless charging. Kat tengah ni korang nampak design dia sangat clean dan korang juga boleh tukar mode pemanduan dekat sini. Economic mode entered. Sports mode entered. Normal mode entered. Kereta ni ada 6-way power adjustable seat untuk bahagian driver dan 4-way untuk bahagian passenger seat. Dengan kereta yang harga lebih kurang sama dengan kereta ni, Tiggo 7 Pro ni pun ada panoramic sunroof. Belakang ni macam biasalah, ada rear aircon, ada USB charging. Satu je I tak faham, kenapa ada benda ni? Ini tak apa ya? Saya nak letak phone pun tak boleh ya? Nampak? Nampak? See? Tengok phone you, yang kecil. Yang kecil pun tak boleh you. I tak tahu function dia apa. Okay, tapi yang ni okey lah, boleh letak phone. So, okay.